سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم سبحانك لا علم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. Hadis saya 17. 17. Itu nombor kecil. Nombor besar 1826. An Abi Sa'id Al-Khudri. Betul. Cari. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sayakunu khalifatun min khulafaikum fi akhir zaman yahsul mal wa la ya'udduhu, riwayat Muslim. Akan ada seorang khalifah daripada khalifah kamu di akhir zaman. Banyaknya harta sehingga dia tak boleh nak bilang. Maknanya mewah, kaya raya. Siapa? Khalifah. Apa makna khalifah? Pengganti. Macam kita ni, ganti kepada mak ayah. Mak ayah kita ganti kepada tok dia, tok wan dia, tok ki dia. Tok ki dia ganti kepada ayah mak ayah dia orang lah. Naik ke atas tu. Jadi yang kemudian dia ni namanya khalifah. Dia Muslim ke dia tak Muslim ke, dinamakan khalifah. So akan berlaku di akhir zaman khalifah daripada khalifah kamu yang hartanya banyak dan dia tidak menghitung. Kasih tak menghitung, hanya katanya zaman ni adalah zaman Imam Mahdi, katanya dari secara umumnya. Dan ini benar-benar berlaku sebab Nabi sebut akan datang. Contohnya Umar Abdul Aziz, kasih sehingga dikatakan tak ada siapa lagi yang layak menerima zakat. Zaman kita contohnya Anwar, kasih, rahmahlah, mesralah, madanilah. Gitu. Contohnya. Tak kira juga. Kira 100 bilion. 200 liter bilion juga. Gitu. Sehinggalah saya balik kampung sembang apa saudara, orang di laut tu. Tak laut pun sebab dapat subsidi. Dia main apa? Dia main haji tengah laut. Dia main haji tengah laut. Kata tak betul macam tu. Kata dalam hati lah. Neraya maknanya ada sejenis macam tu. So antaranya PMS menggantikan Perdana Menteri sebelum dia, namanya khalifah. Dengan polisi-polisi yang berbeza-beza lah. Dan kemungkinan pula kemuncaknya lah zaman Imam Mahdi. Kemuncaknya. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yatufu ar-rajulu fi sadaqah min adh-dhahab fala yajidu ahadan ya'khudhuhu minhu wa yura ar-rajulu al-wahid yattabi'uhu arba'una imra'atan yaludhna bihi min qillatir rijal wa kathratin nisa. Abi Hurairah Abi Musa kata radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu zaman yang mana seorang lelaki pusing bawa sedekah tu emas, bukan rial, bukan perak, bukan ringgit, bukan baht, bukan dolar, emas. Mewahnya.
Tapi tak ada seorang pun yang mengambilnya. Maknanya masing-masing kaya. Dan didapati seorang lelaki dia apa nama apa nama 40 orang perempuan bergantung kepada seorang lelaki. 40 orang perempuan bergantung kepada seorang lelaki. Apa makna bergantung? Saya baca dalam komentari yang lain lah, ialah masing-masing menawarkan anak perempuan kepada mereka. Siapa nak kahwin weh? Siapa nak kahwin weh? Buktinya ialah min qillatir rijal wa kathratin nisa, dengan sebab kurangnya lelaki dan ramainya perempuan. Kenapa kurang lelaki? Dalam kitab saya, kerana peperangan yang memusnahkan lelaki, Gaza lah, Iran lah, Israel lah, dan macam-macam lagi lah peperangan yang akan datang. Yang paling jelasnya Gaza lah, Palestin lah. Gitu. Dan ramainya perempuan beranak perempuan. Beranak perempuan. Jadi kurang. Itu benda. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi, tapi dia kata akhir zaman. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, saya terjemahkan, seorang lelaki membeli daripada seorang lelaki yang lain. Beli apa? Beli properti. Akaran, beli properti. Maka dia dapati dalam properti itu benda lain pula. Apa dia? Jurratan fiha dhahabun. Tengok-tengok, katakanlah dalam rumah tu ada emas yang tersimpan, ataupun dalam kebun, rupanya dalam bumi dia ada emas. Ini contoh lah. Maka berkata yang membeli kepada penjual, ni mang kau ni ambil lah. Kalau rumah, ke dalam ladang, ke dalam kebun, ke whatsoever, ambil balik. Kata pembeli, kerana aku beli tanah, dia beli tanah, dan aku tak beli emas. Kata tuan tanah, sesungguhnya aku telah jual tanah dan apa-apa yang ada dalam tanah, maknanya dalam rumah dan termasuk dalam rumah. Lalu kedua-duanya pergi jumpa hakim, buat keputusan siapa punya. Lalu hakim tanya, mu ada anak ke? Waladun, anak lelaki. Kata dia, saya ada anak lelaki yang kecil, gulam. Gulam tu anak lelaki yang kecil. Kata yang seorang lagi, aku ada anak perempuan kecil. Kata hakim, nikahkanlah dua-duanya, kahwinkan kedua-duanya, dan belanja tanah, bumi, emas semua tu bagikan kepada kedua-duanya. Lalu mereka berdua setuju, lalu dikahwinkan. Lagu mana cerita tahu, maknanya itu cara hakim yang bijak pandai, jadi tak hilang, tak rugi. Gitu. Dan itulah, tanya gitu-gitu, ambillah emas ni, namanya warak. Namanya warak. Gitu. Supaya tak berlaku syubhat, kekeliruan harta siapa punya sebenarnya. Saya baik bertanya. Tapi dalam hukuman kita, dalam peraturan kita, sekiranya dari sudut hukum hakam kita, dia bukan barang larangan. Kerana bila beli tanah, maka termasuk apa jua dalam tanah tu. Kelapa ke, getah ke, pokok dokong ke, pokok durian ke, itu istilah sebenarnya.
Kecuali yang tertanam, maka dia tertakluk kepada kanzun, madfun, harta yang tertanam, harta yang dijumpai, maka kena keluar, dia kena keluar zakat. Cara umumnya begitu. Hukumnya seperti dia hukum jumpa barang. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu, dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga daripada Abu Hurairah. Dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua orang perempuan, dua-dua mempunyai anak, masing-masing mempunyai anak. Datanglah sedikala ambil anak dia, bawa lari. Lalu berkata salah seorang perempuan kepada kawan dia, tu segala tu ambil anak kau. Dan dia menjawab, dia ambil anak kau. Lalu mereka bawa kes ini kepada Daud alaihi salam. Maka Daud hukumkan untuk perempuan yang lebih senior. Tak puas hati, mereka pergi jumpa Sulaiman bin Daud. Daud tu Nabi lagi raja. Pergi jumpa anak Daud, Nabi dan raja. Lalu dia cerita keputusan Daudnya begini. Cerita kepada Sulaiman alaihi salam. Kata Sulaiman, bawa pisau. Aku potong. Aku potong bagi. Engkau ambil sekerak. Ni uji. Nabi kerja. Nabi apa kerja macam ni? Tengoklah ceritanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut gitu. Maknanya betul-betul berlaku. Tapi tak lagi ni. Faqalatis sughra la taf'al. Kata perempuan yang junior, jangan buat bah. Ya Nabi Allah SAW, jangan main potong-potong bagi dua ni, bukan potong serigala, potong anak bagi. Kan? Rahimakallah. Semoga Allah kasih rahmat kepada Nabi Allah Sulaiman. Wa ibnuha faqada bihi lis-surah. Kata perempuan junior senior, sebenarnya baby ni anak kawan saya. Ini nak pastikan sebenarnya anak siapa. Nak pastikan. Maknanya boleh si anak iaitu Sulaiman alaihi salam boleh mencabar keputusan ayah dia, walaupun ayah dia lebih senior, lebih nabi, lebih makan garam, dulu boleh dari sudut, tapi dengan bukti dan dengan clue bagi menunjukkan anak siapa sebenarnya. Dan sememangnya ibu yang sebenar, dia sayang kepada anak dia. Dan perempuan yang ikhlas, dia tak ambil hak orang. Itu hikmahnya. Wa Mirdas, daripada sahabat yang bernama Mirdas al-Aslami, kabilah Aslami, radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yadhhabu as-salihu al-awwal fal-awwal wa yabqa huthalah ka huthalati asy-sya'ir aw at-tamri la yubalihumullahu balatan. Seorang soleh mati. Yang mula-mula pergi, kemudian di-follow oleh orang lain pula. Yang kekalnya ialah hampas-hampas. Yang kerek-kerek, yang tak ada harga. Seperti wali yang lawa-lawa, yang lazat-lazat dah habis dah. Tinggal lagi yang kerek-kerek punya. Seperti tamar. Gitu. Kelas A, kelas B habis dah. Saiz A, saiz B ada habis dah. Yang tinggalnya tak ada saiz.
Tak ada kelas lah. Yang tak ada. Gitu. Ibarat manusia orang soleh dengan orang jahil. Mati. Mula-mula sahabat radhiyallahu anhum mati. Tabi'in, molek-molek mati. Tabi'in, molek-molek mati. Tabi'in sampai ke zaman kita orang muda. Alim ulama pergi, saleh pergi. Nakil al-Antas pergi. Apa nama? 2-3 hari lepas adik saudara kawan saya Halim El Muhammadi meninggal. Tinggal lagi 2-3 kerak lagi lah. Tunggu ni Aziz nanti. Tunggu itu ayah leh lah, Kedah lah, Kelantan lah, mati mereka. Paling anunya 161 tahun. 2 orang Kelantan mati. Alim ulama salihin mati. Hingga tengoklah lagu mana cari baik. Jadi tinggal yang tak ada guna, yang jahil, yang pekak, yang apa semua sekali. Walaupun anda profesor, ada PhD tapi jahil. Itu. So bila jahil ramai, di situlah berlakunya kiamat. Yang kita belajar dulu. Oleh kerana itu, ambillah peluang daripada sebelum berlakunya kematian orang-orang soleh, orang-orang alim. Ambil peluang. Ini adalah amaran daripada Nabi SAW yang tersirat. An Rifai bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu. Datanglah Jibril kepada Rasulullah SAW. Ma ta'uduna ahla badri fikum. Berapa kamu bilang tak ahli Badar di kalangan kamu? Qala min afdalil muslimin. Orang muslim, sahabat-sahabat yang join peperangan Badar adalah muslim yang afdal, tiada bandingan. Atau lebih kurang gitu. Yang paling hebatnya ialah sahabat-sahabat yang join peperangan Badar. Nabi sambung, demikian juga dengan malaikat-malaikat, dia adalah yang join peperangan Badar adalah malaikat yang nombor 1. Maknanya di kalangan Muslim ada kelas-kelas dia. Di kalangan malaikat ada kelas-kelas dia. Dan Rifa'ah ni orang yang join Badar. Ayah dia Rafi' bin Zuraqah ialah orang yang join perjanjian Aqabah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi dua-dua ada sumbangan kepada Rasulullah SAW dengan keadaan yang berbeza-beza lah, tempat yang berbeza-beza. Ayah dia Rafi' di Aqabah, iaitu di Mina. Rifa'ah join peperangan Badar. Mati tak mati saya tak berasa sangat. Dan disebutkan dalam surah Ali Imran, memang malaikat join peperangan Badar. Dan tidak disebut mereka join dalam peperangan yang lain, Hunain ke Tabuk ke, tidak ada. Tapi dalam Badar tu banyaklah, bukan saja surah Ali Imran, surah-surah yang lain pun ada juga. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza anzalallahu ta'ala biqaumin 'adaban asaba al-'adzabu man kana fihim thumma bu'ithu 'ala a'malihim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah turunkan azab kepada sesuatu kaum, dia kena belaka. Siapa-siapa yang ada bersama dengan kami itu, orang jahat ke orang soleh ke, kena belaka. Siapa saja. Kemudian mereka dibangkitkan mengikut amalan mereka. Niatnya ke mana? Hadis ni kita jumpa dalam bab niat.
innamal a'malu binniyat. Ada satu peristiwa yang satu kelompok ini ditenggelamkan dalam bumi dengan sebab. Jadi sahabat tanya, apakah? Nabi kata, bu'ithu ala a'malihim. So, walaupun berlakunya azab begitu, mungkar-mungkar begitu, dosa-dosa begini, semasa hidup mereka, nawaitunya ke mana? Adakah suka kepada kemungkaran itu? Kalau suka, maka tak selamat. Tapi kalau tak suka, cuma tak kuasa dengan sebab faktor yang macam-macam, maka mereka akan dibangkitkan mengikut niatnya masing-masing. Kalau niat tak baik, maka tak baiklah. Kalau niat baik, maka dia selamat walaupun dia kena azab duniawi, ukhrawi selamat. Dan ini adalah azab yang meliputi orang jahat dan orang baik. Jahat pun kena, alim pun kena. Kemudian ini adalah amaran kepada jangan duduk sekali dengan pelaku-pelaku maksiat. Nampak orang belaga ayam, bakar-bakar gigi kamu. Laga apa nama? Ikan laga, bakar-bakar kamu. Dulu apa nama? Lumba kura-kura dibubuhkan baik dalam punggung kura-kura. Lajulah kawan tu, lebih hebat daripada Ferrari. Itu cerita lama lah tu. Cerita lama. Macam-macam orang ni, jahat ni. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب معنوني. وعن جابر رضي الله عنه كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الخطبة فلما وضع المنبر سمعنا الجذع مثل صوت الإنشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. وفي رواية فلما كان يوم الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يكتب عندها حتى كاد أن تشق. وفي رواية فصاحت سياح الصبي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعله تئن أنين الصبي يسكت حتى استقر. قال بكت على ما كان تسمع من الذكر. رواية Bukhari. Daripada Jabir radhiyallahu anhu adalah batang kurma. Batang, bukan buah, batang. Batang kurma. Yang mana Nabi buat dia tu sebagai baca khutbah. Ni batang kurma, tapi di mimbar. Apabila diletakkan mimbar itu, kami, kata perawi iaitu Jabir, maknanya bukan Jabir seorang saja, kami mendengar pokok tu bersuara macam anak unta yang umurnya 10 bulan, lebih kurang gitu pokok tu. Sehinggalah Nabi turun daripada mimbar, Nabi letak tangan dia di atas batang tu, maka dia berhenti sekejap, maka dia bertenang, dia menjadi tenang. Dalam satu riwayat yang lain, pada hari Jumaat Nabi duduk atas mimbar, lalu pokok kurma menjerit-jerit, iaitu pokok kurma yang selalu baginda berkhutbah, sehinggalah sehampir insyaqa ni retak, menggegar ke gitu. Dalam satu riwayat menjerit-jerit macam baby. Lalu Nabi turun, Nabi peluk dia baru diam. Yang tadi Nabi sentuh.
Yang ni Nabi peluk lebih kurang lah, mana ada action daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyi macam tangisan baby sehingga ditenangkan, didiamkan. Maka dia diam. Nabi kata dia menangis dengan sebab dia mendengar zikir. Kerana dalam khutbah tu ada zikir, ada alhamdulillah, ada ittaqullah, dia menangis. Ini menunjukkan apa benda-benda yang kita katakan non-living thing, tak boleh bernyawa, boleh bercakap dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang belajar sains dia tak boleh capai di sini. Mana boleh kecek. Lawak banget. Hanya lift saja boleh kecek. Welcome sir. Padahal lift tu besi, kayu, tapi boleh aja. Ini itu berkenaan dengan usaha kita lah, usaha manusia. Yang ni ialah berkenaan dengan kenabian. Apa yang Nabi sebut memang betul, percaya ke tak percaya, tapi nisbah kepada Muslim wajib percaya bahawa benda-benda yang tak boleh bercakap, boleh bercakap. Tak pernah menangis, boleh menangis dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah caranya. Apa dia? Memeluk, memegang, mencium benda-benda yang disentuh oleh Rasulullah setakat untuk Nabi kita. Jangan pula kita pergi Maraudhah ke, pergi di betul-betul takat dekat kaki mimbar tu imam masjid sekarang. Contohnya. Tak boleh. Itu takat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Hajar dalam hadis ini membuktikan benda-benda yang tidak bernyawa, kadang-kadang Allah bubuh perasaan kepada dia seperti haiwan. Walaupun dia kayu, tapi dia boleh menangis macam unta, menangis macam orang, merayu meratap macam orang, kata Ibnu Hajar. Dan kisah batang kurma menangis meratap ini memang popular daripada salaf sampailah kepada zaman kita, kata Ibnu Hajar. Al-Abi Tha'labah al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala farada fara'id fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'tadun wa harrama asya'a fala tanhiku wa sakata an asyar rahmatan lakum ghairu fala tabahathu anha. Abi Tha'labah gelaran, nama sebenarnya Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memfardukan kepada kamu macam-macam fardu, maka jangan sia-siakan dia. Telah menentukan had-had tertentu, maka jangan langgar had tu. Telah mengharamkan banyak benda, maka janganlah menceroboh. Tetapi Allah Ta'ala diam daripada banyak benda sebagai satu rahmat kepada kamu. Dan Tuhan tak lupa. Maka janganlah kamu cari supaya nak cari hukum padahal benda tak ada. Kenapa nak cari? Kalau dia diam, ini benda yang jelas-jelas, tidak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah, dia diam, maka janganlah cari. Gitu. Jangan tinggalkannya, jangan sia-siakan mana, jangan tinggalkan fardu walaupun kurang. Walaupun datang lewat ke masjid, jangan, kerana dia fardu. Sembahyang asar ke, sembahyang zuhur ke, sembahyang subuh ke, dengan sebab dia lewat maka kita tak pergi surau, tak pergi masjid. Jangan pergilah.
sesiapa pun. Walaupun tak ada orang. Lagi-lagi lah ada orang. Ikut orang tu. Tak kira siapa dia. Dia Bangla ke dia Hindu. Tapi dia semayang. Dan dia membataskan had-had subuh 2 rakaat. Maghrib 3. Isyak 4. Asar 4. Zuhur 4. Dan puasa itu hadnya daripada naik matahari sehingga jatuh matahari. Namanya had sempadan di sudut masa. Tu janganlah pandai-pandai tambah-tambah. 2 jadi 3, 3 jadi 4. Lepas insya' pun duk puasa lagi. Dengan sebab kita gagah, kita macam-macam lah. Maka yang dikatakan mendiamkan daripada benda banyak benda ialah tidak dinyatakan wajib dan tidak dinyatakan haram. Wajib pun tidak, haram pun tidak. So, kena back kepada basic, iaitu asal usul sesuatu adalah harus. Itu benar ya. Nah, gitu. Macam saya kan. Buat teh dengan Allahu Akbar. Ya Rabbi. Kulit durian. Bakar-bakar ketahu. Kulit durian. Tapi kita beritahu lah. Rupanya habis. Satu bonek tu habis. Bagi jiran-jiran, bagi surau di Subang satu. Habis. Sebab logiknya di mana? Durian boleh makan, biji boleh makan. Gitu. Takkanlah kulit tak boleh buat something. Itu akal sayanya. Semula-mula saya dulu jadi tikusnya. Kita cincang rembus. Tunjuk kawan, mu makan belakang. Itu kisahnya. Sebenarnya benda-benda lain. Kulit manggis keras kan. So mula-mulanya fail. Tapi bila study tak kena. Akhirnya jadi teh. So sisa-sisa tu oleh kerana saya suka berkebun, hang kebun, kita bubuh celah-celah pasu. Itu kisah. So sekarang ni hebat-hebat lah. Hebat-hebat pun masih ketawakan dia. Ketawakan anak beranak tinggal di Gua Musang. Masa tu almarhum abah ada lagi. Makan tengah hari kata ingat. Saya petik bunga putih-putih. Bunga buat ulam. Pakak-pakak ketawa. Termasuklah bini saya ketawa. Kata peduli apa. Sehingga saya masuk ke dalam Facebook, sepupu saya tegur. Mama dia kata, mama ni almarhum, mak saudara saya. Mama ni ambil bunga kertas, koyak-koyak buat ulam nasi khabu. Daripada tu saya study bunga ni. Sebab hukum hakam tak ada. Dia kata mu wajib makan bunga kertas, tak ada. Mu haram makan bunga kertas, tak ada. Jadi boleh rasa nombor 1 warna, nombor 2 rasa, nombor 3 macam-macam lah. Itu gunanya benda-benda macam tu ceritanya. Sebab itu berkenaan dengan jangan cari-cari benda yang Tuhan diamkan. Cuma ada larangan yang tersirat. Jangan membebankan diri dengan soalan-soalan yang tak munasabah. Ustaz janggut berapa? Sudah suruh bilang. Tanyalah. Wa Nabilah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala ghazawna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin na'kulul jarad wa fi riwayatin na'kulul jarad ma'ahul jarad.
daripada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala ghazawna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin. Aku join peperangan bersama Rasulullah 7 peperangan. Tak sebut peperangan apa, tapi 7 kali. Antaranya kami makan belalang, bukan belalang piramli, belalang sengoti punya. Belalang piramli itu mengarut. Belalang sengoti, saya perhatikan dia adalah belalang kuning yang besar. Saya perhatikan dalam pada YouTube. Sampai amalan hari ini adalah amalan orang-orang Muslim Afrika, Sudan ke, Ethiopia ke, Kamerun ke. Tapi itulah sebab mereka antara yang mereka hadapi ialah musuh belalang, menghapuskan tanaman. Tapi yang celah-celah tu boleh makan. Banyak vitamin, banyak khasiat. Ini negeri yang Allah kasihkan kepada mereka. Vitamin apa nanti saya jumpa, saya cari. Kalau ada postkan dalam grup, insya-Allah. An Abi radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yuldagul mu'min min juhin marratain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak patut bagi orang mukmin dipatuk 2 kali daripada satu lubang. Lubang di sini bukan maksud lubang, dia bermaksud orang. Tak patut. Tapi Nabi tidak bermaksud diri dia. Tidak. Dia bermaksud mukmin. Jangan dipatuk 2 kali oleh daripada satu lubang. Dia ular ke, dia orang ke, dia jengkakala ke, dia scorpion ke, dia whatsoever lah. Jangan. Terutamanya orang. Orang jahat. Dahulu dah jahat. Gitu. Ya, sebenarnya yang berlaku kepada Nabi SAW ialah Uqbah. Dia ditawan, kemudian dibebaskan. Dia kafir. Nabi kata, "Mung jangan join dalam peperangan yang akan datang sekiranya ada peperangan." Jadi selamatlah dia. Hari-hari peperangan Uhud dia join. Dia kata, "Aku nak bunuh Muhammad." Ni kerana peperangan Uhud Muslim sahabat tak dengar kata, tak dengar kecek. Jadi mereka mengingkari arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Uqbah ni beria-ia nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata biarkan dia. Nabi beritahu kepada defender, yang last defender, biarkan masuk. Masuk kan libah dia dengan lembing, mati dia. Itu maksud tak patut orang mukmin dipatuk oleh Uqbah 2 kali. Tak patut. Tapi dia sekali lagi dia tidak merujukkan kepada Uqbah diri dia saja. Dia merujuk kepada seorang mana-mana mukmin. Kita dalam kes politik, berapa kali Mahathir kencing? Yang mana kita tak tahu. Masa itulah. Oleh kerana dia ni kuasa yang hebat, semua orang takut. Orang dia sendiri takut, orang lain pun takut. Kencing yang kita tak tahu. Kita tahu dia kencing zaman PMX. Kerana mereka bersahabat baik, berkawan baik dulu. Dia tahu. Itu maksud jangan dibiarkan berkali-kali. Israel berapa kali mengkhianati perjanjian zaman Yasir Arafat, Yasir Kepara. Nama dah berubah, nama dah marah. Yasir Hafra. Sebab dah tahu dah perangai Yahudinya begini. Kenapa nak buat dia? Dia desperate sebab dia tidak disokong oleh negara-negara Arab yang lain. Maka gitu baginda sallallahu alaihi wasallam.
Daripada Abi Hurairah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan yang Allah tidak bercakap pada hari kiamat. Siapa? Allah tak bercakap. Wala yanzuru ilaihim, tak jeling-jeling pun, tak kenyai mata pun, tak tengok pun, tak peduli pun. Kiri kanan ke, tak jeling pun. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak recommend mereka. Bahkan walahum adzabun azim, dapat pula azab yang sangat memedihkan. Tuhan tak peduli, Tuhan tak kecek, Tuhan tak sembang, Tuhan tak tanya khabar, berita pun. Dapat pula azab yang lebih. Siapa dia? Rajulun ala fadlim yamna min ibnis. Seorang lelaki yang ada air lebih, tapi dia tak kasih. Ini contoh saja seorang lelaki. Kalau negara diterajui oleh lelaki, contohnya Turki. Turki ni saya ada kawan ni, Ustaz Ma'ad, dia orang Basrah, dia orang Iraq lah. Sungai dijelah, Sungai Furat, air dianya berpunca daripada Turki. Hulu dia, Turki. Itu zaman berlaku zaman Saddam. Oleh kerana Turki tak setuju dengan Saddam dalam setengah-setengah keadaan, dia blok. Bila blok, orang hilir tak dapat air. Bila tak dapat air, kurma tak menjadi, sayur tak menjadi, nelayan tak boleh ke Kuala sebab air semakin kering. Jadi Saddam tembak roket, peluru berpandu, barulah buka balik. Ini kisah-kisah sebelum Saddam mana. Itu maksudnya, ada kelebihan air, jangan duk sekat-sekat. Lagi-lagilah akan datang krisis air dunia, semakin meronceng dan teruk-teruk. Ini kena faham konsep. Dan seorang lelaki yang jual beli barang dengan lelaki yang baik, dia selepas asar. Ini kena ingat molek ni. Ini niaga bisnes. Ini antara benda-benda yang menyebabkan perniagaan rugi, iaitu kita dengan Allah SWT longgar, loklak, lalok, tak betul, tak lurus. Lalu dia bersumpah dengan Allah untuk membelinya. Namanya tak betul. Dan ia beria-ia, sedangkan dia tak mampu. Ini terjemah mudah-mudah. Dan seorang lelaki memberi bai'ah kepada pimpinan, kepada imam, pemimpin, kerana nak dapatkan habuan, harta. Fa in atau kalau pemimpin itu kasih, maka dia okey. Kalau tak kasih, maka dia KO. Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sangat-sangat sahih hadis ini. Na'udzubillah, daripada golongan nombor 1, golongan nombor 2, golongan nombor 3. Balik kepada Mahdi tadi. Berapa banyak anak dia dapat? Ini bukan mengumpat, bukan. Cerita sungguh. Kita tak tahu. Kita tahu yang apabila Noah bongkarkan. Berjaya tak berjaya, tapi ceritalah. Tapi nak cerita sungguh. Saya akan cuba cari sekarang ni zaman TikTok, zaman video. Berapa anak nombor 1, berapa anak nombor 2 dapat. Pakai kereta pelik-pelik yang kita tak boleh pakai. Kalau halal tak apa, tak masalah. Kalau pecah-pecah menyalahi dan seumpamanya, na'udzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih.